Pada malam ini, JDT akan turun pada perlawanan Piala ASEAN Shopee Cup menentang pasukan CV Rien FC. JDT setakat ini cemerlang di saingan ASEAN Cup apabila menang semua perlawanan. Jurulatih CV Rien, Matt Conke memaklumkan, pasukannya akan kekal menggunakan corak menyerang apabila menentang JDT. Hal ini dinyatakan beliau apabila ditanya tentang pelan taktikal permainan menentang JDT. Tidak seperti sesetengah pasukan yang mereka memilih taktik bertahan bila menentang JDT. Kata jurulatih CV Rien, kita bentuk pasukan ini untuk bermain mengikut cara yang spesifik. Caranya ialah bukan letakkan 11 pemain di belakang bola selama 90 minit dan cuba mencuri gol semasa menyerang balas. Menang, kalah atau seri, kita akan belajar daripada perlawanan ini. Kita nak belajar tentang model permainan kita dan cara kita bermain. Cara kita ialah mendominasi penguasaan bola dan memberi tekanan kepada JDT, kata jurulatih CV Rien di sesi sidang media. JDT tidak akan ambil mudah perlawanan ini, walaupun menentang pasukan klub dari Kemboja. JDT mempunyai pelan tersendiri untuk mengekang CV Rien dalam aksi Shopee Cup pada malam ini. Menurut Shen Lowry, pasukan JDT melakukan analisis kepada semua pemain, bukan hanya tertumpu pada seseorang pemain. Kata Shen Lowry, itu bagi memastikan JDT dapat mengekang setiap gerakan dan percubaan pasukan lawan. Seperti yang jurulatih katakan, kami membuat analisis terhadap keseluruhan pasukan. Sudah tentu kami menghormati mereka, tetapi kami juga mempunyai perancangan sendiri. Kami fokus kepada apa yang kami mahu lakukan. Ia akan menjadi perlawanan yang menarik. Ketika ini, kami bersaing dalam 5 kejohanan, dan kami bermain setiap 4 atau 5 hari. Mentaliti kami adalah untuk sentiasa memburu kejayaan, dan mahu memenangi piala. Kami mempunyai pemilik kelab yang bercita-cita tinggi, dan sentiasa mahukan kemenangan, kata Shen Lowry di sesi sidang media. Bagi yang mahu menonton perlawanan ini secara langsung, anda boleh menonton perlawanan ini di saluran Astro Arena 803. Ini kerana Astro Arena 803 ada buat siaran langsung perlawanan JDT lawan CV Rien. Perlawanan ini akan bermula pada pukul 8 malam ini. JDT nampak tidak ada masalah untuk menewaskan klub Kemboja ini, kerana JDT berada di top of the group ketika ini. Mungkin, Just akan menurunkan skuad kedua, untuk bagi peluang pemain lain bermain malam ini.